Aku beli iPhone 17 ni bukan sebab nak flex, tapi sebab aku nak buktikan satu benda. Yang tahun ni Apple finally buat keputusan yang masuk akal. Sebelum ni kalau kau tanya aku yang mana model iPhone yang paling berbaloi lah kan, aku selalu cakap ambil model lama, tak perlu Pro pun kat sini. Tapi kali ni aku boleh kata korang semua dia berlainan sikit. iPhone 17 bagi aku adalah iPhone yang paling logik untuk semua orang. Sama ada kau student, content creator baru nak start, orang kerja yang nak pakai phone tahan lama, ni dia satu model yang balance di antara performance, kamera dan juga harga tu. Dan dalam video ni aku akan cerita korang semua kenapa aku cakap benda macam tu pasal iPhone 17 ni. So, let's get into it. So first kali kita mulakan dengan benda yang paling obvious pasal telefon ni adalah dia punya screen yang dia orang upgrade gila kat sini. Tahun ni Apple akhirnya bawa 120Hz ProMotion display ke model standard. Scrolling jadi super smooth, animation nampak natural dan adaptive refresh rate pun boleh turun sampai 1Hz bila tak guna tu. Maksudnya dekat sini korang punya bateri akan save tanpa kehilangan smoothness dekat screen tu. Brightness pun tinggi sekarang iaitu 3000 nits. Bawah matahari pun tak ada masalah nak tengok skrin. Kalau nak compare dengan model sebelum ni, memang nazak lah nampak skrin tu. Plus dia juga ada always on display dan PWM-DMI yang lebih selesa untuk mata korang tu. Dulu semua fungsi ni eksklusif pada Pro model saja. Tapi sekarang korang dah dapat dekat model base dah ni. So kalau kau tanya aku, it is a good upgrade lah. Tambah lagi dengan 120Hz refresh rate tu, untuk harga dekat 4000 ni tak masuk akal lah kan nak pakai 60Hz lagi, betul tak? Sekarang aku nak cerita pasal dia punya camera selfie pula. I know you girls kinda love this camera selfie. Percayalah cakap aku. Dulu 12MP, sekarang dah naik ke 18MP square ultra wide sensor. Maksud dekat sini, selfie atau group shot semua auto adjust framing dia tersendiri. Kalau ramai orang masuk frame, dia akan auto jadi lebih wide. Tak payah fikir-fikir nak tukar orientation, benda kecil tapi bila guna setiap hari memang akan jadi convenient gila. Dan lagi satu, disebabkan dia auto ubah orientation mengikut korang punya penggunaan. Lepas ni kalau korang yang nak shoot vlog kan untuk content creation, korang tak payah dah shoot macam ni, korang shoot macam ni je. Sebab apa? Korang boleh tukar horizontal ataupun vertical on the go macam ni je. So that's something yang bagi aku sangat game changing kalau korang yang vlogging pakai iPhone tu. Dan untuk kamera belakang ni pula, walaupun dia masih dual kamera, kedua-dua kamera dia sekarang dah pakai 48MP fusion sensor. Basically dia sama macam model tahun lepas, iaitu Pro model di mana dia datang dengan 48MP ultra wide. So hasil gambar dia bagi aku cantik jugalah, walaupun aku tak minat dengan Apple ataupun iPhone punya hasil gambar. But I think it's still pretty good enough lah untuk harga 4000 punya phone ni. Takkanlah tak cantik, betul tak? Dan lagi satu features yang aku lupa nak mention iaitu dual capture. Sekarang dengan dual capture ni, korang boleh rakam video depan dengan belakang tanpa perlukan menggunakan apps tambahan. Third party apa tak perlu. Sekarang korang pakai macam ni dan korang boleh kawal, tengok Aku tak kat atas, kat bawah. Kinda nice. And also kalau korang suka vlogging, content creation, contohlah korang nak buat macam video, I don't know, video melancong apa kan, macam ni nice lah, boleh tunjuk view juga korang punya reaction apa jadi kan. Mostly orang akan guna ni untuk buat reaction punya video lah. So that's kinda nice. So yeah, ni adalah features yang agak menarik juga lah kat sini. Tapi itulah kan, Android dah buat lama dah dekat 3 tahun yang diorang buat. So it's not something new, but hey, they did a good job dari segi animation yang boleh bergerak tu. Tapi itulah. Nah, untuk performance pula, iPhone 17 ni pakai chip A19 yang basically chip flagship terbaru Apple lah. Bukan sekadar laju, tapi dia lebih efisien dari segi tenaga. Dalam daily use, scroll, multitasking, edit video semua lancar. Aku pernah guna model 2 tahun lepas iaitu iPhone 15 Pro ni, dan aku boleh kata kedua-dua phone ni tak ada beza pun performance. Orang kata maybe ni lebih smooth sikit, tapi benda tu sangat insignificant lah. Korang takkan perasan pun sebenarnya kat sini. Bateri pun sekarang dah improve, plus sekarang ada support untuk 40W fast charging. Dari 0 ke 50% dalam masa 20 minit sahaja. Actually aku surprise jugalah, tak ramai sangat orang mention pasal fast charging kat iPhone ni. 40W tu, besar perbezaan dia. Sebelum ni 20W, sekarang 40W. So that's like pretty fast jugalah untuk iPhone punya fast charging sekarang ni. So satu benda yang aku suka pasal iPhone tahun ni lah kan, diorang dah buang model 128GB storan. Sekarang diorang jump ke 256GB storan. So kalau kau fikir balik lah kan, model tahun lepas iPhone 16 lah kan, start dengan 128, harga yang sama dengan 17 ni. So kalau aku fikir balik RM3,999, tahun lepas korang akan dapat model 128, tapi tahun ni korang akan dapat 256GB storan.
So kalau fikir balik lah kan, korang dah jimat duit sebenarnya sebab korang dapat double the storage. Like fikir balik, betul tak? So dari segi value memang jauh lebih baik lah kat sini. Dan bila kita bandingkan dengan Pixel 10 kan, beza harga sekitar RM500 lebih murah untuk iPhone 17. Yes, Pixel kamera lebih versatile, tapi iPhone bagi aku ekosistem dia lebih reliable lah kat sini. So sebelum korang beli Pixel 10 tu, cuba korang check out iPhone 17 ni dulu. Mana tahu kena dengan jiwa, betul tak? So dari segi design aku rasa tak ada apa yang berbeza sangat lah. Tapi warna dia tahun ni bagi aku sangat menarik lah. Warna yang aku pilih oleh warna putih. Sebenarnya ada banyak warna lagi, tapi disebabkan phone ni laku keras dekat Apple Store TRX, diorang ada bagi dua option je, putih atau hitam. Dan of course lah aku tak nak ambil hitam lah, warna yang sangat-sangat overrated. Warna putih ni nampak premium habis, serius kata. Dengan matte finish belakang dia, seriously cantik gila lah. Ok, untuk setiap phone mesti ada kelemahan dia tersendiri. Bagi aku iPhone 17 nya kelemahan bukan deal breaker, it's something yang bagi aku kecil je sebenarnya. First kali dia tak ada telephoto lens, jadi zoom jauh memang tak boleh pergi sangat lah kalau nak compare dengan Pro model. Tapi ni bukan benda yang korang kisah sangat pun, percayalah cakap aku. Yang kedua pula USB-C yang masih lagi USB 2.0 punya speed. Kalau nak transfer video 4K memang terasa slow dekat sini. Tapi let's be real, berapa kerat sangat pun nak transfer pakai kabel, betul tak? Lepas tu yang ketiga pula, dia tiada vapor chamber cooling. So bila korang main game yang berat lama tu, dia akan rasa lebih panas sikit lah. So tu benda yang bagi aku agak disappointing. Tapi at the same time bila fikir balik, telefon ni taklah tebal sangat. So nak tak vapor cooling chamber tu mungkin not something possible yet. Mungkin next year akan ada. Tapi kalau korang bukan gamers macam aku, korang takkan kisah pun benda tu. Dan last kali, features Apple Lock dan juga ProRes video. Semua memang tak ada kat sini. Tapi sejujurnya lah kan, kalau aku cerita kat korang pun, aku boleh kata maybe 30% viewer aku ni tahu apa benda aku cakap pasal ProRes, Apple Lock semua tu. So 99% yang aku kata korang semua, korang tak perlu ambil tahu pun pasal benda ni sebab korang takkan guna pun features ni sebenarnya. So stick to the iPhone 17, no need for the Pro. Let's be honest kat sini. So sebagai kesimpulan ni, bagi aku Apple finally did something yang masuk akal selepas beberapa tahun aku kutuk je Apple. But this year iPhone 17 is such a good model. Secara overall tu tak payah dah beli Pro. Kalau korang nak beli Pro sebab nak flex, ikut korang. Tapi kalau korang nak beli Pro disebabkan korang nak shoot lock, nak shoot raw, silakan. Tapi kalau korang takkan nak beli Pro sebab dia punya screen power ke 120Hz, this phone already have 120Hz refresh rate. So why buy the Pro model, betul tak? Korang beli je iPhone 17 ni, korang akan dapat screen yang cun, kamera mantap, bateri tahan lama, fast charging dan storage yang lebih besar. Semua dengan harga yang bagi aku reasonable jugalah untuk sebuah iPhone tu. Dulu kalau korang nak semua benda ni, korang kena tambah 2,000 lagi. Sekarang semua dah ada kat sini. So kalau kau tanya aku lah kan, perkataan Pro tu memang kena gila dengan iPhone 17 Pro disebabkan dia Pro model dan memang dibina untuk orang yang profesional. Sebab apa? Dia datang dengan ProRes RAW video dan semua benda yang untuk profesional, ambil gambar semua tu. So untuk orang yang awam, aku tak rasa korang perlukan benda tu. Tapi kepada viewer yang enthusiast pasal benda macam ni, stay tune untuk iPhone 17 Pro punya video. So itu sahaja daripada aku, Imran. Assalamualaikum. Bye bye.